Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Khamis. 25 Jun 2026 Masihi bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. Sekarang ini pukul 6, tepat pukul 6.30 petang. Untuk video buat masa ni saya nak review barang-barang Shopee yang sampai pada hari ini. Satu daripada pejabat pos, daripada pos Malaysia yang sampai pada pukul 2.28 petang tadi, dan juga 3 barang daripada Shopee Express yang sampai pada 3.20 petang tadi. Okey, ni barang pertama barang melalui pos Malaysia sampai pada pukul 2.28 petang. Dah lah tengok ni. Tapi dah sama. Oleh kerana harga tu berpatutan harga lebih kurang sama. Sebab saya nak beli kali kedua ia naik dah jadi RM9. Asal RM7 jadi RM9 dah naik. Hak jenis kemarin. Hak ni kedua ni pula. Melalui pos Malaysia ni pos ni dia naik lah. Dah ada RM9 harga dah. RM9 lebih dah. Dah sama. Pelak harga ni. Masuk pak ni. Oh, paket murah pun. Dia tak ada. Tu, mari ada harga ni. Oh, paket pun. Harga ni saja. Dia patut gan saja. Tak apalah nak gan saja tu. Tak apa nak beli benda tu tak. Nak apa nak beli benda tu. Bukan nak gan tu pun. Nak sambung hak ni lah. Moga kita nak sambung direct hak ni. Ya. Ni contoh ni. Sambung gan ni. Masuk gitu ya. Mana tak lekat ni? Masuk balik ni mana? Masuk dah. Cocok kuat masuk. Ni, letakkan ni. Tarik itu. Okey. Kita sesuatu ni, jap. Okey, ni pula bagi sampai pada pukul 3.20 pula melalui Shopee Express pula. Ada 3 barang. Oh, jap. Lupa nak ayat ni. Daripada mana ni? Ni barang daripada Selangor, Shah Alam Selangor. Dia pos lajak ni. Shah Alam Selangor, daripada Selangor, Shah Alam Selangor. Ni pula patut barang sampai 3.20 melalui pos Express. Melalui Express apa? Shopee Express pula. Ni semua Shopee lah kalau pak barang ni. Ni daripada Peninsular Bukit Rambai, Melaka, Malaysia. Melaka Tengah. Batu Berendam. Melaka Tengah. Melaka. Migo belakang. Oh, alah. Tu pun nak tunggu. Apa? Berat benar pun ni. Guting. Ngacak ke beliau ni? Ni kepala pelak charger. Kepala charger ada belakang ni. Ada belakang lubang ni. Type C berapa? Dengan Type C dengan USB 3 USB 3 Type C. USB sampai 3, lepas tu Type C, USB C1, C2, mana Type C dah ni. Satu Type C. Kepala sajalah. Wayar belangan dah. Okey, aku yang pertama. Barang pertama ada dari Shopee Express. Ini pula barang kedua pula. Gun ni pula. Ini topeng. Topeng dan muka. Mana? Topeng dan muka. Ni daripada mana? Kelabu habis dah. Petaling Selangor.
mudah naik motor kakak ni. Dah, topeng ni mudah naik motor ni. Kalau nak motor pun boleh. Ibu-ibu terbang kan malam-malam. Walek agan ni pakai gun. Pakai topeng. Nak bah boleh ni. Mau bah ke beli? Tahu dah apa ya dia tak ingat dah. Kita bawah 10 hias ni. Kalau yang atas ada sebelah lebih kau, kita sebelah yang lebih kita. Dia satu tiba ada. Ada. Ni baru ngagon ni dah kata bubble ni pula. Apa gon ni apa? Bubble plastik bubble ni pula. Oh, banyak baru. Oh. Ni bagai gini. Nak ngacung pun boleh ni. Aku cara pakai. Tak kat mana? Oh, boleh dah. Ya dah. Tak boleh ngacung. Boleh. Pasal ia tutup ni. Dia ada apa yang ada lubang sini, dia buat plastik lah. Pelindung kan ni lah. Tapi nak bah balik ni. Aku nak sikai ibu aku nak sikai kan ibu gila memang terbang mana-mana. Ada ibu terbang ada kan ada kan ni. Pelindung kan. Okey, bahagian 3 pula. Daripada Kampung Baru Sungai Buloh, Selangor, Petaling Selangor. Ni charger ni. Extension charger. Dia banyak charger kekuatan ni. Tapi dia boleh bubuh plug, double plug. Tak buka dia. Okey. Ada saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.